Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dirahmati Allah sekalian, kita telah pun buat keputusan, parti telah buat keputusan untuk membeli sebidang tanah ya, seluas 5 ekar, ya, tidak jauh daripada KLIA dan tidak jauh sangat daripada kawasan Putrajaya dan sebagainya. Ya, 5 ekar tanah dengan harga RM5 juta dan kita telah bayar deposit sebanyak RM500,000 dan kita ada berwakil RM4.5 juta lagi. Dan kita telah gerakkan dana lebih kurang dalam setahun, Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada para penyumbang. Namun, kita masih ada kekurangan sebanyak RM1.8 juta lagi. Ya, kesempatan diambil khususnya pada 10 terakhir. Khususnya lagi pada malam-malam ganjil, mencari keberkatan Lailatul Qadar. Alangkah baiknya kalau 10 terakhir ni kita tiap-tiap hari kita sumbang. Tiap-tiap hari kita sumbang. Ya, tak banyak, mungkin 1,000 sehari ke 10,000 pun okey. Ya, kita sumbang tiap-tiap hari kita sumbang. Insya-Allah bila kena pada saat Lailatul Qadar, amalan kita digandakan 1000 kali ganda. Ambil kesempatan pada 10 terakhir, ya, kalau boleh tiap-tiap hari kita sedekah dan jangan lupa wakaf atas nama arwah mak kita, arwah ayah kita, ya, kita sendiri. Lamalah tuan sekalian wakaf atas nama anak kita. Ya, atas nama cucu kita, biar semua anak cucu kita ada saham di atas tanah ni. Tanah ni insya-Allah kekal sampai kiamat tuan sekalian. Dia tidak sama dengan benda lain. Benda lain sampai masa expired, semasa rosak. Tapi tanah ni insya-Allah kekal selama-lamanya, makna wakaf kita akan kekal pahalanya berterusan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mudah Allah terima amal kita, Allah makbulkan hajat kita. Apa yang mampu kita buat zaman kita. Insya-Allah orang lain akan sambung perjuangan kita nanti. Siru ala barakatillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.